for this year, I didn't go PBA KL for 2025. I'm so sad because why I feel this year more happening than last year. Yeah, but it's okay, Kita just beli online and just buy. PS ada, personal shopper. So ini saja yang baru sampai. Tapi but wait, sebenarnya ni dah sampai dulu, tapi dah buka dulu. Actually aku beli benda ni dua, tapi berbeza hari. So lagi satu belum sampai lagi. Aku beli lagi satu yang sama ni, Quiet the Unknown. Aku beli untuk saudara aku satu sebelum sampai. So ini saja yang baru sampai. Okay, kita just dah unboxing. Saya tak sabar. Saya plan nak unboxing bila semua buku dah sampai. Tapi tak apalah, saya tidak sabar untuk melihat keadaan buku ini. Okay, this is rasanya first time aku beli Judge the Book by its cover. Aku tak tahu isi dia apa. Aku just okay, mungkin maybe buku ni best, I just buy it. This is antara buku yang dah sampai. Okay, saya teracun tengok baca review orang. Maybe no, aku beli semua series, tapi ada satu lagi belum sampai, Mi Esposa. Okay, I want to eat tteokbokki. Beli ni sebab saya pecinta tteokbokki dan ianya saya tunggu dia keluar edisi bahasa Melayu. Sudah ada, so saya beli. Okay, semuanya untuk cantik. Saya beli sebab tipulah, tak, kalau semua cakap tak nak cantik, semua nak cantik. Okay, buku ni beli sebab mungkin hari ni hari malas. Ya, saya rajin, selalu rajin, tapi ada hari saya rasa malas. Okay, Rahsia Deni. Sebab before this saya ada bayar Sofia, so why not kita teruskan kepada pembacaan Rahsia Deni. Yang tinggal hanya kenangan. Saya beli ni sebab I judge the book by its cover. Okay, kau tak sayang aku ke? Aku beli okay, aku beli sebab tak ada sebab. Just the book by its cover. Okay, next. So ini Mikarino. Sekejap. Okay, ada merchandise and this is the hardcover. Beli sebab just the book by its cover. Tapi yang ini juga aku baca dia punya synopsis macam okay, kena dengan saya punya taste. Why not we try it. So ini saja yang baru sampai. Cepat buat unboxing. Ini pakai stocking kan? Oh, pakai stockingnya macam mana kulit. Tak payah buka lah tu. Tak ada gunting. Itu kejap nak kamu. Apa takutnya? Dia buka macam buku ibu. Ada 5 ibu kita buat. Nah, ni apa entah, tak ingat lah tajuk dia. Mi Esposa. Esok. Ada Mi Esposa. Okay. Dah. Another day and another parcel. I have 2 parcel for today. Hari ni hari, tiba-tiba lupa hari. Hari Rabu, Wednesday. So, okay, stop alamat. Stop. Apakah ini? Jom kita buka. Tahun ni memang aku banyak beli buku yang hardcover, guys. So, buku juga. Tapi ya, buku, ya Allah. Antara yang paling patah. Antara yang paling patah. Ni yang paling patah antara kita. Ainul Fariha. Okay, dah unboxing dah. Kita dapat ni card. Cari buku jiwa, mari jatuh cinta. Okay, kita tengok the conditions. Yang paling patah antara kita, baru betul. Aduh, ada comot pula. Okay lah. Okay, tengok dalam. Actually aku dah ada yang soft cover, tapi saya belum baca lagi sebenarnya. Saya jujur je saya jujur. So buku yang soft cover mungkin kita akan bagi siapa-siapa ataupun kita buat pre-order. So saya dah ada buku ni.
Tak sabar nak baca. You lah tu. Okay, next box. This box very secure. Awas naik. Oh. Okay, kita guess. Ni mungkin buku Kaisar. Lagi buku apa ya aku beli? Aku lupa. Sampai aku lupa. Nyctophobia. Dan satu mungkin. Let me guess. Aduh, aku lupa lah. How I can lupa. Okay, kita beli semua hardcover. Kecuali satu lah. Nyctophobia, Kaisar dengan Calf. Well, kita tak dapat beli POD. Better lah, aku better semua kalah tau. Tapi family I get Calf. It's okay. Boleh baca lagi. Tak dapat POD pun. Okay, kita sedapkan hati kita. Tak apa. Kita boleh baca Calf. Yang penting kita dapat Calf. Okay, belagak nampak. So, aku rasa macam aku nampak sesuatu kat dalam ni. Apa dia? Oh, nasib baik aku nampak. Ada gula-gula. Coki-coki. Yes. Coki-coki. Yes. Tak tahu je PS ni aku suka coki-coki. What? Okay, I can give my mom. Okay, this is the first time using the PS tau. Okay, buku kita dah sampai. Walaupun tak give back pun aku tetap berbelanja. So, this is the first time I'm using PS personal shopper. Betul tak? Aku beli Kisah Calf ni kan. So, sehari sebelum tu belum habis lagi lah. Dia macam dah last day 1 Jun. Masa tu 31 bulan 5. Okay, aku battle POD. Semua kalah. Aku begitulah sedih time tu. Kau aku nak teruslah ada semua macam yang chapter tambahan. Semua tu lah kan. Tapi tak dapat, tak apalah. Dia nangis tepi bucu sekejap je lah. Tapi tak ada nangis sangat tau. Lepas tu aku cari je lah dekat TikTok. Scroll siapa yang buat live tu kan. Lala aku jumpa satu. Masa aku terus lah check tally. Check tally ke WhatsApp Wasabi. WhatsApp. Cakap ada ke tak? POD tak ada. So I try the chance. Cakap Calf ada ke tak? Dia kata ada. Saya ada tengah beli. Okay, I just grab it. Aku tak tahu pula yang Calf tu sebenarnya dah habis rupanya. Tapi I got it. Tak apalah, mungkin rezeki saya dekat buku Calf. It's okay. Itu saja. Actually ni bukan penamat video. Sebabnya ada lagi parcel. Maybe around 2 parcel. Mungkin. Tak ingat sebenarnya. Kita sebelum makan barbecue, kita nak unboxing dulu. There and another parcel. So, tapi kan yang ini aku agak takut lah dengan condition bukunya. Bukan apa, seller tu tak salah. Seller tu dia dah bagi video cara dia bungkus semua dah very secure. Tapi dengan courier ni aku tak berapa nak yakin. Kita tengok lah ya. Tu very secure bubble wrap dia. Tebal. Sekejap lah, aku sebenarnya lupa tau aku beli buku apa yang untuk parcel yang entah kali keberapa dah. Aku dah tahu ni TGF, The Gorge Fairy Tale Afroset Jenny Mahadewi. Yang ini okay, saya lupa. Saya tengah struggle untuk unboxing all of this parcel. Bubble wrap dia tebal betul. Finally, my TGF dah sampai. Buku sampai dalam keadaan baik. Kotak dia pun okey. The box is in a good condition. Okey, macam mana kita nak masukkan balik semua dia ni? Okey, kita bertemu dengan Belladonna. Oh, cantiknya lukisan dia. Ya, aku tengah buat terus je Dr. Danieli. Basically, aku belum lagi baca buku ni. Ya, obvious lah. Aku baru bertemu dengan buku Afroset. This is Belladonna. Okay, in a good condition. Bookmark, kita tengok bookmark. Okay, yang penting bookmark ada. Kiss. Itu dia. Secure. Next. Na 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 na.
Okay, this is Mahadewi edisi Lux. Alah, sayangnya dah buka. Tapi kena buka juga. This is what is in this envelope. Let's say. Oh my god. Okay. First of all, kita dapat photo card. I don't know who is this because literally saya belum baca buku Mahadewi. Okay, tak ingat lagi satu apa. Ratu, Mahadewi Ratu. Maaf peminat Mahadewi jika saya salah cakap. Saya jujur saya belum baca any books. Wow, cantiknya. Cantik gila. Okay, kita tunjuk besar sikit. Tidak dalam pula lah. Sangat tebal. So, ini is the book jacket. Wait for a minute. Okay, saya dah buka dah. Ini jaket dia. Hikayat Sangkala Mahadewi daripada penulis F. Rosette. So, jom kita tengok dalam. Oh, jom. Kita tengok close up. Wow. Shiny, shine like a diamond. Shine bright like a diamond. Sorry lah, aku sangat teruja. Tak boleh buka pula. Boleh. Wah. Sangat cantik. Wow. Chef kiss. This book looks so chef's kiss. Ini dan okay, kita tengok dalam pula. Kisah dia cantik sangat. Kan. Wah, selamat membaca lah. Arkanis, rupanya aku beli Arkanis. Bila kau terlalu banyak sangat beli buku sampai kau lupa kau beli buku apa. My god, this is a game. My god. Dan aku tak tahu aku nak main game ni dengan siapa. Cantik gila. Okay, kita close up. Ada dadu. Bookmark tu ni. Oh, bookmark. Bookmark dapat 3. Bookmark ke? Tapi cantik. Yang penting cantik. Dia punya kertas ni keras. Masuk balik. Put it in the box. Cupboard apa ni? What's this? Oh, peta. This is peta. Mungkin benua Tanah Barat. Actually this year, apa yang saya nampak adalah saya banyak beli buku fiction. Apa cara permainan dia. Dan yang penting, aku tak tahu nak main game ni dengan siapa. Tak tahu aku nak main seorang kot kan. Macam kelakar pula. Wow. Tapi yang penting buku dia lah. Aku nak baca buku dia. Macam nak buka macam ni lah. Wow. Cantik lah. Boleh cantum ke? Oh, boleh cantum lah. Oh tak. Oh, lain-lain. Tapi cantik. Cantiknya warna biru ni. Sebab my favorite colour is biru. Ada defect sikit but it's okay lah. Boleh consider lah. Boleh consider. Wow. Ada kartun lah, komik. Okay, maybe this is the last book. Maybe. So this is director's one. Postcard. Key. Tanda tangan. Photo card. Loh. So nice. And then this glossy Husni Nia. What? Director's one. Woo. Buku ni. Hardcover. This hardcover. Chen sudah mestinya tidak boleh baca sambil baring. Kau baca sambil duduk. Kan terhempap hidung. Okay guys, thanks for watching for this video unboxing book haul PBIKL 2025. Okay, see you next video yang saya tak tahu bila.